Mungkin ramai di kalangan kita mengetahui bahawa ada ustaz tertentu duk ceritakan bahawa amalan apa saja dalam masyarakat ni kita kena ada dalil. Tapi apabila kita tutup dalil dan nas, orang ramai menuduh kita Wahabi. Kata-kata ini kalau dah mau tengok sepitah lalu gitu, kata betul lah. Tapi sebenarnya tidak begitu. Ustaz-ustaz yang kecek gini bukanlah orang ustaz biasa, ustaz kampung, tak. Tetapi termasuk ustaz yang tamat luar negeri. Ada PhD pun berkata begitu juga. Dengan itu dalam video ini saya nak beri penjelasan mengenai dalil dan nas yang mereka sebut tu berkaitan dengan Tuhan ada tepat dan Tuhan tak ada tepat. Dalam Quran dan dalam hadis. Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian. Manakah dalil atau nas berkenaan dengan Tuhan bertempat dan Tuhan tidak bertempat di dalam Quran dan dalam hadis? Saudara-saudari semua dengar malak-malak. Dalam Quran dan hadis ada pun dalil dan nas merupakan isbat ataupun penetapan Tuhan ada tepat. Seperti dengan Fok Salafi dok nak. Ada sebut begitu adik kakak. Betul lah. Demo kata begitu. Tapi saudara-saudari semua Fok Aswaja atau mereka yang menetai Fok Salafi pun ada juga dalil dan nas daripada Al-Quran dan hadis yang mengatakan Tuhan tidak bertepat. Ni panggil nafyu. Hak nu panggil isbat, hak ni panggil nafyu. Penafian ada juga saudara-saudari semua. Jadi Fok Aswaja dan mereka yang menetai Fok Salafi ni pun betul juga. Gitu saudara-saudari semua. Lepas nak sumpah laknat mubahalah lagu mana? Ayat Quran dan hadis hak Fok Salafi pegang pun betul. Dan ayat Quran dan hadis hak Fok Aswaja dan orang hak menetai Salafi pun betul. Mari kita teliti dalil dan nas Fok Salafi dulu. Yang pertama sekali ayat yang duk jadi masalah sangat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ayat kelima yang bermaksud Tuhan yang Maha Pemurah bersemayam di atas arasy. Kadang-kadang Fok Salafi sendiri pun tak berani nak tafsir makna istawa ataupun istiwa itu bersemayam ataupun duduk. Arasy pun adalah takhta. Tak pakai sebut gitu ya. Orang kata istawa cukup. Arasy pun arasy. Tak tafsir kepada kursi ataupun takhta. Gitu. Inilah dalil nas Fok Salafi gunakan tanpa takwil. Dia tak takwil. Gitu ya. Tuhan istawa di atas arasy, gitu saja. Mereka tidak takwil sama sekali. Satu lagi ayat yang menyebut Tuhan duduk di atas, ya khafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka. Ada di atas juga. Ada ayat lagi pula daripada surah Fatir ayat ke-10. Ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik itu. Tu. Jadi adik kakak semua. Hadis pun ada. Hadis jariah. Nabi tanya, Aina Allah, di mana Tuhan? Dia menjawab, Fis sama, di atas langit. Tak boleh takwil. Oh ya, atas langit. Lagu mana di atas langit? Tak tahu. Selepas itu ada pula hadis lain yang berbunyi, Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin. Turun. Tuhan kita turun ke langit dunia setiap malam. Ini hadis
saudara-saudara semua. Royak kata Tuhan turun. Artinya ada tepat lah. Tapi tak takwil lagu mana Tuhan turun tu. Bukan sepengah burung turun daripada langit. Tak lah dah. Ini dipanggil isbat bila takyif wala tashbih wala ta'til. Yani kita isbat, kita tetapkan. Ayat ini ayat penetapan, ayat pengesahan. Tidak ditanya bagaimana, kaifa, tak tanya. Kaifiat dia lagu mana, tak tanya. Wala tashbih, dan tidak sama ke. Kata dia serupa dengan apa. Wala ta'til, dan kita tidak membatalkan dia. Tu ada kakak. Hujah pada dia. Kuat belakang. Tapi kau boleh lain pula. Kau boleh aswaja, dan mereka yang menentang Fuad Salafi. Mereka berpegang dengan nas daripada Al-Quran dan hadis. Juga ada Quran yang mengatakan Tuhan tidak bertempat seperti ayat ini. Laisa kamitslihi syai'un, ayat Syura. Dalam surah Syura ayat ke-11. Tiada sesuatu pun yang serupa dengannya. Jadi tidak bertempat. Tu. Dalil kuat juga. Lepas tu pula ada dalam surah Al-Ikhlas. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Ikhlas ayat ke-4. Tuhan itu tidak serupa dengan siapa, dengan apa perkara apa. Dalam hadis pula disebut bahawa Nabi berkata, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Mana ada Tuhan tapi tidak ada sesuatu pun selain daripadanya. Ini hadis Bukhari, hadis kakak, bukan hadis kecil-kecil tak ada. Dan itulah nas dan dalil dari kedua-dua belah pihak. Pas lagu mana nak menyelesaikan masalah ini, nas tu dah berbeza daripada Quran dan hadis. Yang menyokong kedua-dua belah pihak. Fuad Salafi pun betul, dan Fuad Aswaja dan orang yang menentang Salafi pun betul. Tapi lagu mana kita nak faham Al-Quran dan nak faham hadis yang berbeza ini. Saudara-saudari semua yang saya kata, kita perlu kepada ulama, kita perlu kepada fiqh. Ning benda yang penting sekali. Sebab kalau kita tidak ada ulama, tidak ada fiqh. Saya tak kata ulama kena 100%, tak kata fiqh 100%, tapi adalah merupakan jalan keluar yang paling baik, yang paling molek. Telah disimpulkan oleh para ulama menjadi mazhab Pak Ning. Kena ikut dan kena dengar. Cukup molek dah. Kalau ada tidak sempurna, kita boleh tambah dengan ambil daripada ulama-ulama muktabar yang lain. Kita tidak boleh ambil daripada kumpulan janggal, kumpulan pelik, dan fiqh dia tu tak ada amat sikit. Dan khususnya Fuad ni lah, hak saya kata sama dah, iaitu Fuad Salafi yang merujuk kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang paling teruk dari segi mengkafirkan orang Islam. Dan lagi pula baru jadi heboh di rumah kita, fiqh Fuad Harari ataupun Ahbab. Itu saudara semua pendekatan yang saya kata lebih baik, iaitu ambil hak ada dah dalam mazhab yang ada. Jangan ambil pandangan janggal daripada golongan-golongan terpencil kecil yang tak ada fiqh kecuali sedikit sahaja. Dalam video akan datang, saudara-saudari semua, lagu mana ulama kita menyelesaikan masalah perbezaan dalam berhujah dengan dalil dan nas yang dipegang oleh Fuad Salafi, dan dalil dan nas yang dipegang oleh Aswaja dan mereka yang menentang Fuad Salafi. Terima kasih kerana menonton, dan kita berjumpa lagi dalam bahagia akan datang. Sekian, wassalam.